Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi di dalam Spark. So, hari ini saya nak tunjuk satu lagi fungsi iaitu untuk pengguna Spark School Pro, iaitu untuk sekolah yang berminat untuk melanggan Spark School Pro. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di bahagian bawah, iaitu di bawah sekali ni, PKI Spark Pro, iaitu kita sudah ada dua fungsi lah, iaitu untuk Spark Pro ialah untuk rakan-rakan yang ingin membantu kita untuk kita realisasikan impian untuk pertandingan inovasi di peringkat sekolah. Manakala kita dah wujudkan satu lagi part, iaitu untuk pengguna yang ataupun sekolah lah, agensi yang ingin melanggan sebagai Spark School Pro, iaitu di mana dalam fungsi School Pro ini kita ada dua pilihan sebenarnya, iaitu satu, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan secara percuma pun boleh, iaitu hendaklah mencapai 10 pengguna Spark Pro di sekolah. Bila cukup saja 10 nanti, so sekolah itu automatik akan menjadi School Pro lah, di mana semua fungsi yang akan saya terangkan nanti akan automatik buka. So kena tunggulah sampai 10 orang pengguna di satu sekolah itu ataupun satu agensi itu. Namun kalau bagi yang tak sabar nak menunggu, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat bayaran teruslah sebanyak RM270.50, yang pada awalnya kita buka pada harga RM470.50. So kita buka promosi untuk 10 sekolah yang terawal lah, yang berminat nak mendapatkan package School Pro kita. So apa yang menarik dengan School Pro, saya akan tunjukkan untuk tuan-tuan dan puan-puan lihat sedikit perbezaan lah, dan juga kelebihan yang ada pada School Pro. Saya tunjukkan di akaun saya lah. Okay, di bahagian atas ini kita akan lihat satu fungsi akan muncul, iaitu di bahagian Spark PPD, School Pro dan Bilik. Di bahagian School Pro ini tuan-tuan dan puan-puan boleh klik, dan apabila klik nanti kita akan dapat page utama inilah. Okey, so di atas ni kita ada ucapan daripada Team Spark kerana anda telah terpilih untuk melanggan Spark School Pro. Kemudian di bahagian bawah ini adalah semua pengguna Spark Pro lah yang ada. So kalau nanti 10 orang dah melanggan untuk Spark Pro, so sekolah ini akan automatik mendapat terus Spark School Pro. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak, just buat pembayaran terus, maka dapat gunakan fungsi School Pro ini. Okay, so di sini dia ada lebih kurang 9 fungsi khas lah. Yang pertama adalah untuk profil sekolah. Pada bahagian yang pertama ini, profil penuh sekolah, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan logo sekolah dan gambar hadapan sekolah, mungkin visual area kawasan sekolah yang menarik lah untuk dipaparkan, dan juga boleh mengisi maklumat sekolah yang lain. Okay, kemudian di bahagian yang kedua, dalam semua pengguna Spark tu tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat secara penuh pengguna Spark yang ada di sekolah. So kita akan ada contohnya di sini ada 139. Saya gunakan PPD MIDI sebab saya tak dapat buka untuk sekolah lah. Okay, kemudian contohlah kalau pegawai pertama ni bukan daripada warga PPD, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dengan menekan butang keluarkan ini untuk mengeluarkan beliau daripada sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, dan ianya akan membantu dalam proses tagging yang akan dilakukan dalam penjanaan program dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, iaitu sijil penyertaan dan penghargaan. Bila klik di bahagian sini, dia akan aktifkan lah, iaitu ketetapan sijil Pro yang ingin tuan-tuan dan puan-puan buat untuk sekolah. Saya ambil contoh, kalau ada program di sekolah itu, by defaultnya kita boleh buatlah logo yang macam mana yang kita nak upload. Kalau fungsi yang untuk sekolah, dia akan boleh papar logo sekolah dan institusi lah, maksudnya nanti boleh letak dan upload logo sekolah untuk di atas sijil ini. Kemudian boleh juga klik untuk gunakan latar belakang untuk tukarkan background sijil ini kepada background yang telah design.
dan tuan-tuan dan puan design sendiri dan boleh masukkan ke dalam sijil ini. Okey, saya takkan tunjuk di sini. Okey, yang kedua ialah tentang pegawai pengesah dan tanda tangan, iaitu tuan-tuan dan puan boleh masukkan nama guru besar sendiri dengan jawatannya. Kalau dia bagi pihak, misalnya sekolah itu belum ada guru besar, boleh letakkan sebagai BP. Dan yang menariknya juga kita benarkan untuk proses tanda tangan secara terus di atas aplikasi Spark, ataupun tuan-tuan nak upload buat naik contoh tanda tangan yang telah dibuat oleh pegawai berkenaan. Okey. Kemudian selain daripada itu, pada nombor 3 ini boleh aturkan design yang mana yang tuan-tuan perempuan sukalah. So contohnya untuk design yang pertama ini, contohnya sekolah tuan-tuan tu warnanya warna merah. So boleh tukar di sini dan nanti desainnya pun akan bertukar menjadi warna merah. Okey, untuk tulisan pun kita dah letakkan sekali. Boleh pilih mana-mana design dan simpan ketetapan sijil. So apabila tuan-tuan tekan simpan ketetapan sijil, pada sijil itu nanti pada by defaultnya akan meniru semua design yang seperti inilah. Okey, bagaimana kalau saya nak buat ketetapan untuk sijil khas tertentu? Contohnya saya dah buat satu program Spark misalnya, saya nak satu sijil tu khas design dia sendiri pun boleh. So tuan-tuan dan puan klik di tempat yang nak tu, then tekankan simpan. So design itu adalah khas untuk program yang tertentu itu sajalah. Okey, seterusnya itu adalah untuk sijil penyertaan dan penghargaan sebentar tadi. So sekarang kalau kita ada program yang melibatkan contohnya sijil jalinan dan jaringan misalnya, ataupun program pengiktirafan, kita nak beri pengiktirafan kepada sekolah yang menyertai, kita boleh gunakan sijil pro, iaitu sijil khas pautan khas yang telah kita reka untuk pengguna School Pro. Dengan klik di bahagian sini, dan tuan-tuan dan puan boleh lihat sijilnya pun sedikit berbeza, di mana pada bahagian atas ini sesiapa yang menguruskan, yang dilantik sebagai pengurus untuk sijil ini, boleh memilih apa-apa program yang ada. Saya ambil contoh, saya buat program Spark minggu lepas, saya boleh pilih di sini dan kemudian secara automatiknya akan menukar bahagian di bawah ini. Dan tuan-tuan dan puan untuk bahagian yang pertama ini boleh pilih tajuk sijil itu. Misalnya kita nak buat pengiktirafan, kita nak buat jalinan dan jaringan, boleh pilih di sini. Kemudian penerimanya kita boleh tukarlah, contohnya tadi SK Spark. Kemudian untuk ayat pembukaan secara automatiknya memang sudah adalah untuk bahagian ini. Boleh type sendiri juga apa yang nak di type, atau menggunakan fungsi bantu saya, iaitu program bantuan AI kita, di mana kita boleh tekan di sini dan sijil tersebut akan dijana terus oleh sistem AI kita. So untuk bahagian yang kedua, iaitu logo institusi, tuan-tuan dan puan boleh memilih sama ada nak tentukan satu logo, dua logo ataupun tiga logo, mana-mana yang berkenan. So boleh upload sendiri logo dan tentukan saiznya, nak besar ke nak kecil menggunakan bahagian ini. Okey. So yang ketiga iaitu tentang pegawai pengesah. Pegawai pengesah ini akan ada option lah, iaitu di bahagian bawah ini. Kita nak letak satu pegawai ataupun dua pegawai. Kalau kita nak letak satu pengesah pun boleh, kalau kita nak letak dua pengesah pun boleh, iaitu boleh type terus namanya, jawatannya, dan kalau nak upload tanda tangan pun boleh. Tetapi selalunya untuk program jalinan dan jaringan ni, dia perlukan tanda tangan yang real lah, maksudnya tanda tangan mati di waktu kejadian. Okey, pada nombor 4 iaitu tentang tema dan orientasi latar. Sijil yang kita dapat ni tadi kita boleh ubah sesuai lah. Seperti pada asalnya kita buat bentuk landscape, so kita boleh tukar kepada portrait juga. Boleh buat seperti mana-mana yang kita nak lah. Okay, dan sama juga yang seperti tadi, kita boleh ubah desainnya dan warnanya lah. Kalau kita nak ubah kepada warna hijau misalnya, pun boleh. Dan font yang kita dah masukkan lebih kurang 10 font. Boleh pilih mana font yang tuan-tuan dan puan nak. Kemudian yang bestnya juga, kita boleh ubah saiznya, ubah saiz tulisan dan jarak. Kalau terlihat di sini terlalu dekat kan, untuk dimeterai dan nama pegawai ni kita boleh
jarakkan balik dan letakkannya kepada kedudukan yang kita nak. So kita dapat mengawal kedudukan dan kita dapat pastikan sijil kita menarik. Okey, mungkin ada yang nak tanya, saya nak masukkan latar untuk sijil saya ni. Dalam kes saya ni saya masukkan satu background dan saya boleh tukar opacity-nya kepada yang lebih rendah supaya sijil yang saya hasilkan nanti akan mempunyai identiti sekolah. So apabila dah siap, tekan jana dan proses. So sijil yang kita akan buat itu nanti terus dapat dapat terus oleh untuk program yang kita nak itulah. Okey. Kalau saya nak dapatkan balik sijil itu tadi, kita boleh klik pada sejarah jana. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini mana-mana program ataupun sijil yang telah dijana tadi dapat lihat di sini. Sama ada kita nak muat turun balik ataupun kita nak delete, itu bergantung kepada keperluan sekolah masing-masing. Okey, itu adalah yang untuk bahagian sijil pro kita. Untuk yang seterusnya, saya nak kongsikan satu lagi fungsi khas yang telah kita buat, iaitu mengenai pengurusan bilik. Okey, kalau kita nak buat saat di sekolah kita ada banyak bilik yang boleh ditempah. Misalnya kita nak buat bilik mesyuarat tu mesti ditempah sebelum digunakan. Bilik PSS, surau, bilik mesyuarat, kita ada dewan perhimpunan yang mungkin kita nak supaya setiap orang membuat tempahan dahulu untuk mengelak berlaku ada yang guna tapi tak rekod dan sebagainya. So kita ada sistem pengurusan bilik, so di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan apa nama bilik itu dan kapasiti berapakah yang boleh masuk ke dalam bilik, dan tekan tambah. Dan nanti apabila tekan tambah itu, apabila klik untuk menjana program di sekolah, tuan-tuan puan-puan boleh lihat contohnya di bilik tempahan ni lah. Contohnya saya sekarang belum ada. So bila tekan pada tempah bilik nanti, akan wujud satu bahagian untuk kita menempah bilik itu. Akan ada wujud untuk tuan-tuan dan puan-puan lihatlah nama sekolah tadi, bilik yang kita buat tadi akan wujud di bahagian yang saya sebutkan itu. Fungsi lain yang kita ada ialah fungsi untuk paparan TV, iaitu fungsi yang kita buatkan khas untuk pengguna School Pro, di mana mereka boleh paparkan aktiviti sepanjang bulan ataupun sepanjang minggu lah yang berlaku di sekolah itu. Misalnya dalam minggu yang 7 hari itu ada banyak program, so mereka boleh masukkan perkara ini ataupun TV sekolah ini untuk dipaparkan di TV sekolah, yang contohnya maklumat yang ingin ditahulah oleh pelawat untuk ke sekolah. So benda ini akan menjadi manfaat dan dia akan sentiasa update kepada apa-apa aktiviti yang telah dibuat di peringkat sekolah secara automatik. Okey, itu adalah untuk paparan TV sekolah. Dan yang terakhir iaitu tentang pengurusan borang penilaian. Untuk sesuatu program yang mempunyai penilaian program, misalnya kita menjemput penceramah, so kebanyakan soalan-soalan penilaian itu kita dah set sebagai default lah. Maksudnya soalan itu adalah soalan standard. Tetapi bagi yang melanggan Spark School Pro, kita berikan kelebihan di mana mereka boleh mengubah soalan-soalan itu, di mana mereka boleh klik pada Spark penilaian, dan contohnya di sekolah itu mereka boleh pilih nama pegawai dan apa program yang memerlukan penilaian itu tadi. Klik di sini contohnya. So kita boleh berikan soalan-soalan khas itu tak mengikut standard yang kita ada ni. Kita boleh tambah dan kita boleh berikan soalan-soalan yang lain lah. Misalnya di sini kalau biasanya kita tanya seperti ini kan, mungkin kita nak tanya soalan lain di situ dan kita boleh pilih bagaimanakah cara jawapannya tadi. Contohnya tadi pilihan tunggal, boleh membuat pilihan lah, ataupun kotak semak, ataupun teks yang hanya perlu type apa benda yang kita nak mereka masukkan. Dan borang ini nanti apabila peserta scan, borang itu akan mereka akan dapati soalan-soalan yang ditanya untuk penilaian program tidak akan samalah dan akan mengikut apa yang telah kita tetapkan dalam Spark penilaian. Okey, dan satu fungsi yang belum saya kongsikan iaitu Spark Site, iaitu di mana nanti dalam pembikinan sekarang
iaitu Spark akan mewujudkan Spark site untuk setiap sekolah yang melanggan Spark School Pro, di mana mereka boleh membuat website ataupun membuat page khas untuk mereka sendiri. Okey, itu saja untuk perkongsian mengenai Spark School Pro. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi.